Jadi lu nak nonton bak video Ron, yaitu tentang masalah Jambu Dalim. Kampung Jambu Dalim. Kampung Jambu Dalim, Kecamatan Pomono Timur, Aceh Selatan ya. Jadi kampungnya dikenal dengan basis Gam. Basis Gam. Kemudian wateja Najib kenal mengungsi. Oh, tempat mengungsi. Tempat mengungsi. Jadi dalam mengungsinya Pakiban keserita pun nak tajan tuan watanya ikut dalam mengungsi. Wate tengah mengungsinya tanya tengah menderita dah. Ya. Cukup parah watanya. Nyo perle terpegah kepada pemirsa Roda Viral. Betul. Pakiban ke hadapi kejadian wate konflik bersenjata di Aceh. Ya. Salah satu terpegah masalah kejadian wate mengungsi di Jambu Dalim. Ya. Jadi agak tengku bak wonyan adalah di kampung Jambu Dalim pegiat tabuh kanduri. Kanduri ke Paungle. Kanduri Mulut. Atau dikenal dengan Kanduri Mulut. Kanduri Mulut. Undangan watenya na lebo kampung. Itu undang. Untuk mudiki. Tengok hari punan alam mudiki. Jadi watenya jika komplit Komplit gitu. Udang godum ka mati orang apa-apa. Kakak dah tengok acara mulut mana. Pegah poh 2. Poh 2 wow. Lis semayang. Temu payuh bu. Kemujuk bu. Mesti bang untuk berimap. Sebab betul. Kita mau laju kudih arah Utunong. Arah irigasi. Ya. Leh pandai ni. Ibu-ibu banyak bak beton puap luang. Tu mana laju dibeku aja. Ya. Dibuku di borgol aja. Tu lama dah. Ada koridor yang nak penan tu usul lah. Kerana kita sibuk. Yang jelas orang kampung. Hanya yang gaduh, hanya yang kehilangan orang kampung. Iba aja. Iba. Kamu mulutnya tengok mulutnya dia kocak kasir. Ya. Baiklah. Nyo api lepas riba pun. Laju penan ala perintah dari penan Panglima Agam. Warga Jambu Dalim mengungsi menduk. Ya. Tidak. Tanya untuk malam atau suku bengah akan lebih berat lah untuk hadapi. Laju tengku kudihlah tejak sabuh lapangan bola. Ya. Lapangan bola yang mana ukun ada pesantren. Kabak dusun alu tengok. Ya tempat mulut mana dusun Sempampur. Kena musahau mandum kalau mulut. Laju tengku yang motor Honda ngari ai mubra-mubra jak angkut tak boleh. Tuk kudih pokok pergi tenda juga wala apa-apa yang jelah. Ya, pergi tenda. Panu cerita. Nya beremok meno kali riba punya drop meno kai baru dia kana karaib yang nampak le, nampak kabar le. Ka kampung ka tinggi ka sungu. Masyarakat ka habis kena madum. Kepala pengamen. Jambu Dalim habis betul. Malamnya meno. Malam pertama mengungsi meno. Kau terfikir buat kamu. Apa ke habarnya? Pukul ni belum. Hana apa? Ditanya siapa Jambu Dalim yang mengungsi. Dusun Ialim, dusun Lalu Tengah, dusun Sempampur mengungsi kena berlapangan. Hana masalah. Ya. Kena basi. Kenapa sebab? Tanya nak tetangga kampung nak perubah tu. Kenapa susah? Orang luar. Gua punto, betul rimba. Ya. Kalau kampung, ni tukang je tanya aku. Tukang jaga, tukang intat belanja tu. Yang tempat penan terpegah. Kamu kakunya. Kau dah kecara intat. Kan betul sah. Karena kejadiannya di kampung tanya. Ni ada mengungsi, dia akan parah lagi. Berdua ada mengungsinya, mungkin penan pantauan dari luar. Ya. Kak ketengku tiba-tiba, malam tengok. Kah kena timbak tidur orang di luar. Ya, yang orangnya kata orang luar tapi dasar di pendatang. Kata orang luar.
Kau kena timbak. Yang timbaknya orang tak dikenal. Ah. Ya, kena timbak. Malam. Baiklah kena timbaknya bunuh masyarakat yang bunuh oleh orang tak dikenal bunuh. Baiklah kataku malam nyan ke berpegah bunuh ko jum dalai mentau. Ke bangsa boh komonnya bunuh. Mengungsi madu. Dari aluluk kon pito rimba luah pegelam melaju untuk habis tu apa tak. Jadi yang ditimbak bunuhnya enggak. Hanya masyarakat biasa. Oh, masyarakat biasa. Masyarakat biasa. Ya, ya. Terpegah je mesti di belah gam. Hana cik. Terpegah belah teknik hana cik. Gimana lah tu? Ya. Dengan orang pun. Watenya ni katanya. Lepu hana tak tupu. Dah nanda hal lepas hana pada tak tengok. Lehom watenya. Dan watenya pi sempit dunia ni. Ya. Bek le tak hoyak. Mengungsi di bangsa bawah Tomonya ni. Padu kampung sama tu. Berarti rebel apa kan? Nian baru tu. Oh walah. Si padik-padik hanya sip lapangan. Oh. Payah tamah dalam tok bakung nak kong ni lah. Hanya nak belajar lah budi lampu gop Makassar. Penuh. Barak. Kamu rebel. Jadi tempukah kelamnya yang mukat mempergol lah. Oh, benar. Kena posko. Kena posko. Kena jadual rondo-rondo. Pakai ondo cik? Pakai ondo. Ya. Kena punan jadual ceramah. Jadi pejuang GAM adalah punan di samping-sampingnya. Jaga keliling dulu. Masyarakat tengah. Pada cerita kalah nasi budun. Namun mungkin. Jadi bantuan dikatuk. Bantuan ija dari Qatar. Anyan mi duo, mi super mi. Anyan ber. Kon Qatar mentau. Dah negara lepas ni dah masuk dari Indonesia. Ya, bantuan dari Indonesia kan. Bantuan bupati. Sempat kejap bupati tu kan. Benar. Kejap bupati tu. Kah ke tengku. Bak sabah ho. Okah. Ulun watenyan gelom kuminah lom tempat. Mantong kuduk. Mantong konsilun bak binih pintu gerbang. Ya. Ya. Kah kumno kan. Lu tengok kudondong niku. Dan ngono tu tahu aku ni. Tengok dua kan. Mesti si kontak macam ni. Asimua kan ji. Tengku je ji. Oh benar. Kata bila ke londok kan? Kata bila ke tengku. Ya ya. Ke aku nak tengku ah. Lagi membon. Tapi kau bomo cedera. Tidur. Mau gede. Pasti beri mak gegana. Gegana. Kai tamau, kaki dondong lagi nyo banyak. Di dondong bak binti, benar? Bak binti pesantren, pesantren nak. Ya ya ya. Dondong. Kamu lagi tahu. Tahu. Aduh dah. Hey. Jai beri mak dekat. Terkejut mudum. Jai beri mak kita mau. Jika mau digeser peluk ayo tebit. Kai tebit. Pin dalam motor udah ala baret sepal. Dalam motor. Kai peluk tebit. Yang ada terupul. Kita mau mula. Kah kemudian kita mau. Rupa haji. Motor beremok dong mak pintu gerbang gede. Tidur tak mau mula. Ayah diwa balik. Hidup lah motor. Kah ditika awak agam mula yang dari pengungsi mula. Jangan dikoh korang. Dikoh korang. Ya apa kena. Nak simpang nam segit tak boh kamu segit tu ha. Kai dong kena. Nyan jan. Kena tu klik beremok dah mau mula. Laju di peluk dah. Kai dong bila mesti. Kau agak tunggu. Kamu tengok sibuk-sibuk nak beremok mula. Bek lale dia. Ya. Lajunya hendak payah lagi. Nyang ke payah pendek. Ha. Oh pagi kali press dia pun ditimbak motor ni. Alih kinong oleh hana wallah. Ya, olehnya bunuh ulun minah mah tempat tu. Minah mah konsi jamu, pergi menjamu kudih binih kuah.
Angkut undang dia. Dah 3 minggu kita menekong mula tak dengar. Baiklah. Mun dia paruh dah pakat. You tu bit dah pakat. Ya. Tu aparat tengku betul kami. Ya. Menurut pemberitaan aparat TNI, bahasanya pengungsi Jam Dalim nyan dimotoring, dikoordinator oleh awak agam untuk menyudutkan awak TNI. Ya. Jadi butuh TNI pun, boleh mak butuh kami. Dikeliling pun dia. Kemita mau. Kemita mau. Oh bantu yang menurut aku. Kak mana? Oh kemita mau. Budah tu Rino. Mandum Rino budah. Jak benteng. Dong terkeliling mana terkeliling. Memuri bear Rino. Ya. Nya keberat tulak ngon apa kak? Oh pagi ngon Rino apaknya hanya bisa untuk tindakan ala pendengar kerasa. Ya. Nya gitu tu. Nya budaya timbak aja waktu. Timbak. Mulai dari poh sekurang dengan bulan. Berutuh budi. Kak aku nak tengok. Dalam berutuh budi mana? Nyok kamu dalam musim noh, bet tanya nak tengok. Ya. Yang kun Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, merdeka. Allahu Akbar, merdeka. Ya. Kak aku. Mubago. Yang gom, yang nasi dongan don. Ijib do kaya put. Kemudian put kaya. Ya. Itu kok kena put. Kemudian gom dia. Digam kacap ngong. Bah, pegang. Ni ngong pi gua sih. Kak kamu mai pergi nereng gitu. Yang pergi nereng itu. Penering. Kak kamu kenapa dah nyaluang? Hana sadar je kalau di dalam luang. Padahal dia ada apa pula? Malam luang. Luang tahu tak? Atau luang lapangan. Leganya keperistiwa ni. Hana tu bukan ada tu. Berarti betul saya cik mental Rino. Rino habis nali kena. Rino dalam pengungsian lalu Rino. Habis tu bit dia barat dulu. Pokok 4 titik-titik red tamang. Red tamang contoh penuh ala penanya. Berani ya? Berani. Nya ke makannya tulak. Awaknya ke mutamok nyo lepas tamang tuntau dalam mengungsi ranap orang. Betul. Ranap ni. Hana tiba dekat airport. Hana tu kau muda lagi nyoju. Kadang diputuskan dalam pengungsinya dalam agama tu. Memang cak agama ni hana. Ya. Panglima lukap lu kena tu. Bukan itu orang beda ni ya. Kena ka bosyo. Kan orang apa? Bos dalam pengungsi Muslim guna panglima le madum nu kena. Apabila pengungsi Muslim sempat bisa tertemai peranap madum, habislah gam. Akhirnya hana polai video nyo gam jam sakat hana polai lagi. Ya. Di polai tamu guna kop lagi nyo mandum, timbak habis mandum. Tujuan timbak habis. Tak kena ya. 65 robe, timbak paling robe. Berarti habis lah gam. Yang tujuan. Tapi orang nak nyai potong. Munyo lepas cabang de kudamnya, bil habis le mandum hana bijih dia. Berarti termasuk naik jarah sunat din. Wah. Ni kinong balai dia berah. Pahlawan inong balai. Walau nah kon balai. Tapi maklum kedra si ka balai. Maklum kon nyo kon luka-luka. Muklok-klok orang pakat. Muklok-klok. Mutu maklum kedua. Ni grup ni muklok-klok. Kiban parah lah. Kah kamu tengok. Ulun aku kujak kan nyane ka aku pesaho sabo tempat aku duduk kan kujak kan kah kamu no nyasak te pum tolong peyadik dulu anu ya cu dulu jadi apa berandih ko dalam tamak karena digarang dat ditulak aparat dulu mudisot dah bitakan ditimbak lantung gam ni Allah cok banyak buat aku dulu kujak ada belahnya belah lapangan yan lokasi tempat orang penan menjaga kat pikir kongsi je maju kenan le dipenuhi oleh orang yang belah apa pesak
kena dari Singkir, narung dari Alas yang tudum, kena di domisili oleh awaknya belah perasa. Dia belah kilang tu. Ya. Dia dondong ni kuat kan. Dondong kalon ni. Tu budak dah gudum dah. Okey. Ni asa kita le menteng dulu. Ngolon. Pak! Pegah. Rebah pun. Dia sebelahnya gadoh lah alamnya, alam tanah. Mana tanah nak kekat tak. Lemi cuma kena lagi 4 payah. Pi eno gadoh. Oh, tu gada tu. Kita dondong, kita belah si dondong. Pop. Lagi pop. Pam. Lagi alamat ja lawoi. Kena kudu. Pam ni. Ngop kita. Tanah. Wah, aku pegang. Bela le mu darab dulu. Ya ada kemah tu. Habis darab tu. Kena si jim darab tu. Nak boleh je tak siap. Dia tu boleh tantumnya bum gam tu. Hingga cok nyantah tu. Okey. Ya perlu buat bine fungsi bah kenal.